Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan menyebut selepas solat jamak takdim Zuhur Asar kami singgah kedai makan berhampiran masjid. Bolehkah kami solat Asar berjamaah pula dan kalau boleh apakah niat sepatutnya? Baik, jawapannya boleh. Jawapannya boleh seseorang apabila dia menunaikan salat, kemudian dia dapati salat yang sama ditunaikan dalam bentuk yang lebih sempurna, iaitu salat berjamaah. Maka disunatkan dia ulang lagi sekali salat asar. Disunatkan dia ulang sekali lagi salat asar. Terutama apabila zuhur dan asar yang ditunaikan secara jamak itu dilakukan secara bersendirian. Maka salat berjamaah asar secara berjamaah lebih baik ataupun lebih ada nilai tambah berbanding salat asar yang ditunaikan secara bersendirian dan secara jamak takdim. Jadi jawapannya boleh. Jawapannya boleh diulang salat asar bersama dengan jemaah. Tak ada masalah. Apa niat sepatutnya? Niat salat asar. Niat dia adalah salat asar 4 rakaat kerana salat asar 4 rakaat. Itu dia salat dia. Salat asar lah maksudnya. Cuma salat asar tu dia uh, dia sunat. Salat itu hakikatnya adalah salat sunat. Salat yang melepaskan tanggungjawab adalah salat asar yang dilakukan secara jamak di waktu zuhur. Itu yang fardu. Salat asar yang dilakukan diulang dalam waktunya dinamakan sebagai salat sunat. Akan tetapi sekalipun begitu, salat asar itu mesti dilakukan dengan cara berdiri, tak boleh secara duduk, tak boleh. Kerana dia hakikatnya asar yang diulang itu adalah asar yang sunat, tetapi hukumnya adalah hukum salat asar fardu. Dia begitu. Itulah perbahasan fiqahnya begitu. Secara ringkas, bolehkah diulang? Jawapannya boleh. Wallahu